Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, serta salam FCOEE, insentif minda, pemangkin bangsa. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua dapatlah kita bersama-sama pada petang yang sungguh indah lagi berbahagia ini. Pertama sekali, terima kasih pada Faizuddin Center of Educational Excellence, FCOEE, khususnya Datuk Pengerusi Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan seluruh sekretariat kerana memastikan majlis dan program ini berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Berhormat, Div Kehormat, serta semua yang sudi meluangkan masa. Hari ini nampak sambutan memang hebat. Ya. Pelajar pun ada, ibu bapa pun ada, tenaga pengajar pun ada dan tetamu yang paling gemuruh. Jarang penuh macam ni. Di depan Jabatan Pendidikan pun macam sekali dengan umam pun ada sini. Politeknik pun pengarah baru. Sila bangun ni pengarah baru, Nuclear on the Block. Pengarah Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Baru 2 minggu. Hadirin sekalian, saya ucapkan tahniah kepada FCOEE kerana berusaha menggorak satu langkah ke hadapan dalam membawa pendekatan kecemerlangan akademik dan teknologi kepada anak-anak dan rakyat Perlis. Kedua-dua program ini berkongsi matlamat yang jelas, iaitu menyediakan anak-anak kita dengan kemahiran yang penting dalam mencapai kecemerlangan di zaman serba moden ini. Saya percaya program ini juga dapat merubah mindset pelajar yang kurang yakin untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran STEM A dan mata pelajaran teras yang kritikal. Jika dilihat secara keseluruhan, inovasi hanya akan tercapai jika seseorang itu mempunyai kefahaman mendalam dalam subjek STEM. Rancak tu. Dia kena karan lebih tu. AI. AI ni bahaya, artificial intelligence ni kan. Justru kedua-dua program Junior ERET dan TRIPS SPM ini adalah dua komponen yang sangat berkait rapat dalam memperoleh kecemerlangan dalam membina generasi muda Perlis yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Pertama, harapan saya adalah agar program-program ini dapat diteruskan dan diperluaskan lagi agar lebih ramai anak-anak kita dapat merasai manfaat. Saya juga berharap dalam beberapa bulan atau tahun akan datang, kita akan melihat hasil daripada program-program ini. Ketiga, kepada ibu bapa dan masyarakat, sokongan kalian anak kita untuk manfaatkan kemahiran yang telah dipelajari dan beri mereka ruang untuk terus berkembang. Hadirin sekalian, mengakhiri titah, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar, para guru, penceramah, jurulatih dan semua yang telah mengambil bahagian dalam menjayakan kedua-dua program ini. Semoga dengan pendekatan ini dapat menyumbang semula kepada peningkatan tenaga kerja mahir di negeri Perlis pada masa hadapan. Saya dengan ini merasmikan penubuhan Junior AI dan Robotic Educational Club dan merasmikan penutupan program Transformasi Intelek Pelajar SPM 2024. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.